Hi guys, welcome back to Podcast Student. So bersama saya Muiz dan Diana. Tanpa kita sedari, kita sudah melangkah jauh ke bulan yang penuh dengan kegembiraan dan juga kemenangan untuk semua umat Islam, iaitu bulan Syawal. Bulan Syawal ini diraikan setelah sebulan puasa. Jadi Muiz, apa yang kita mahu borak hari ini? Okay, so hari ni kita nak borak tentang lebih mendalam tentang Syawal, kemeriahannya dan kegembiraannya. So, tapi kalau ni mesti kita ada apa ni tetamu kita kan? Betul. Tapi siapa tetamu kita hari ni? Tamu kita hari ini ialah Cikgu Fad dan juga Cikgu Asra. Okay cikgu, boleh cikgu perkenalkan diri dulu cikgu? Okey, Cikgu Fad. Okey. Nama cikgu Cikgu Fadullah. Cikgu ajar subjek pendidikan jasmani, ajar subjek sejarah, dan cikgu dah lebih kurang 6 tahun, 7 tahun dekat sekolah ni. Itu je. Okey, Assalamualaikum. Nama cikgu Asraf. Okey, cikgu mengajar budak pendidikan. Jadi kalau nampak tikar aku cikgu macam sikit-sikit tu harap maaf ya. Okey. Cikgu dah berada di sekolah ini selama dah 10 tahun dah. Okey, itu saja. Okay cikgu, memandangkan Syawal dekat cikgu, apa yang main-main fikirkan cikgu bila sebut pasal Syawal? Bila sebut pasal Syawal ni, pertama sekali benda yang paling nostalgia. Kalau tak ada benda tu dalam Syawal, orang kata tak ada feel lah. Yang pertama, takbir raya. Okey. Takbir raya tu dia cerita tentang macam-macam perasaan. Ada orang yang bila dengar takbir raya dia sedih, ada orang yang dia gembira. Okey. Dan vibe raya ni dia berbeza. Masa cikgu zaman budak-budak dulu bila fikir tentang raya ni, duit raya lah. Tak jauh dari tu, duit raya kan. Fikir duit raya tahun ni banyak ke, sikit ke. Okey, bila dah besar ni dah tak fikir duit raya dah. Fikir juga duit raya, tapi fikir duit raya banyak mana nak habis. Lepas tu cikgu fikir tentang mak ayah. Itu yang cikgu fikir lah sekarang. Okey. Cikgu Asraf lah. Okey, bila sebut pasal Syawal ni, apa yang bermainkan saya adalah persiapan ni lah. Persiapan untuk menyambut Syawal tu. Okey, bila kita dah berkeluarga ni, banyak benda yang kita kena fikir. Kalau dulu zaman kita kanak-kanak, bila masuk Syawal kita hanya fikir, okey, esok raya, dapat duit raya, itu saja. Tapi bila kita dah besar, meningkat dewasa, dah ada keluarga, apa tu yang kita fikir masa kecil tu, semua tu dah tak ada. Sekarang ni bila dah besar, apa yang kita fikir, okey, macam mana persiapan raya kita, macam mana kita balik kampung jumpa mak ayah kita, itu semua. Okey cikgu, bila raya ni apa persiapan yang paling penting tu cikgu menjelang hari raya ni? Yang pertama, baju raya. Okey, itu first lah. Baju raya tu setiap tahun kena ada. Okey, dan kita pun sunat pakai baju baru, baju yang paling terbaik sekali, baju raya. Okey. Dan yang seterusnya, apa yang kena standby ialah rumah. Okey. Maksudnya bila kita kena sedia kawan-kawan datang kat rumah kita dalam keadaan yang bersih, biar dia orang semua selesa lah. Maksudnya sebelum raya tu pastikan rumah bersih. Okey, kalau ada benda-benda yang boleh hias rumah kita jadi cantik, hias. Tu je lah. Bagi cikgu lah, itu persiapan cikgu. Rasa tak ada persiapan lain kot. Cikgu Asraf pula ke? Okey, bagi cikgu persiapan, okey, pertama sekali zaman persiapan yang paling penting ni lah, standby baju raya untuk keluarga. Okey, seterusnya duit raya. Kita tahu bila sebut raya mesti orang akan fikir duit raya, itu je. Lepas itu kita akan sediakan dari segi peralatan ni lah, macam biskut, kuih-muih dan lain. Okey, itu saja persiapan raya. Okey, cikgu, tradisi apa yang paling penting untuk cikgu setiap kali cikgu sambut aktiviti ni? Tradisi keluarga cikgu, sebelum raya tu memang wajib kena pergi kubur. Okey, untuk ziarah orang yang dah tak ada. Okey. Masa raya tu, pagi raya tu kena bakar sate. Family cikgu dia pelik sikit, pagi kena makan sate. Kalau tak satu family memang mengajuk lah, tak makan sate. Kalau cikgu memang lelaki kena bakar sate ramai-ramai, sebab keluarga cikgu ramai, ada 9 orang. Lelaki ada 6 orang. Jadi gila-gila lah bakar sate pagi, makan dengan nasi minyak. Lepas tu baru pergi solat raya. Itu je lah. Betul-betul. Saya tambah. Biasa ni kalau kami kat kampung apa semua, bukan tak mampu untuk beli yang sate yang dah siap, tapi kita nak rasa suasana dalam keluarga. Sebab bukan jarang-jarang kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga. Jadi
Bila kita ada satu peluang tu, itulah kita cipta peluang tu. Okay, kat rumah pun ada wajib ada kuih raya kalau raya tu kan. Pernah tak waktu nak makan tiba kuih raya tergaib tu? Oh. Oh, pernah. Sebab apa? Biasa lah, benda yang gaib tu benda yang paling famous lah. Contoh lah, kalau biskut ni lah. Biskut ni kita minat kan, contoh lah. Okey, jadi malam raya tu bila mak-mak ataupun adik-adik kita nak buka balan ni nak letak dalam bekas biskut raya tu lah. Biasa benda yang paling best kita suka tu kita akan ambil sorok dahulu. Itulah. Dia sebab biasa yang kalau kuih raya yang gaib ni, antara pelakunya ialah cikgu sendiri lah. Jadi dia ada dua syarat sebenarnya nak bagi misi ni berjaya. Satu, pastikan kuih tu betul-betul gaib. Yang kedua, pastikan diri kita pun gaib. Biar benda tu orang dah lupa kan. Lepas tu minta maaf, balik raya. Itu je lah. Pernah je berlaku, banyak ke berlaku. Okay. Tahun ni tema Senondon ke tema warna-warni ke? Oh. Senondon apa colour ni ke? Tema tahun ni warna hitam. Okey. Sebenarnya bila cikgu pilih warna hitam tu, isi cikgu kata tak berseri lah gaya ni warna hitam. Tapi bagi cikgu, buat apa berseri, sebab dia pun dah berseri bagi cikgu kan. Jadi macam apa, kalau lepas kahwin tu memang kena sedondon. Sebab cikgu sebenarnya memang tak suka sedondon. Daripada kecil memang kami ni adik-beradik memang kepilih warna yang lain-lain. Tapi bila dah kahwin ni, bukan cikgu takut bini cikgu menakutkan sebenarnya. Jadi cikgu kena paksa juga lah. Okey, bagi cikgu pula biasa memang sedondon. Okey, untuk pilihan warna bagi keluarga cikgu biasanya isteri lah dahulu. Bukan sebab saya takut isteri. Okey, tidak sama sekali. Sebab kita tahu perempuan ni suka untuk cari warna raya. Jadi apa-apanya kita dahulukan isteri dahulu. Bila isteri dah selesai pilih warna dia, barulah kita cari untuk diri kita. Sebab kita lelaki simple kan. Apa-apa pun simple semua. Kita terima yang apa yang itu. Untuk warna pula tu rahsia. Tunggulah nanti. Nanti raya kan buat video dulu kan? Boleh. Cikgu selalu buat video. Jangan lupa follow cikgu juga. Boleh. Okay, cikgu, kan biasanya masa kecil-kecil ke bersama-sama ada pengalaman kan? Pengalaman apa yang cikgu tak pernah dapat lupakan? Okay, lupa boleh. Pengalaman banyak sebenarnya pengalaman. Antara pengalaman yang cikgu tak pernah lupa masa kecil tu, bila cikgu dengan jiran cikgu, rumah dekat. Okey. Dan bila cikgu nak main mercun tu, memang kena keluar daripada kawasan rumah yang jauh sebab ayah cikgu yang pantang lah kan. Siapa yang bagi anak main mercun kan. Tapi bila tengok jiran cikgu tu, dia main mercun sebelah rumah dia je, tengah malam raya. Dia main mercun mancis tu. Okey, dia main, dia baling kuat kan. Jadi kami adik-beradik lelaki ni rasa macam masa tu ada 4 orang rasa macam tergugat nak lawan. Tapi tak ada mercun. Masa tak ada mercun, kami gunalah slipper. Slipper tu kami duduk buka tingkap sikit tu, kami ketuk dekat dinding sebiji macam mercun. Dia orang macam pelik, tak ada api tapi ada bunyi. Jadi bila dia lawan, kita lawan, maksudnya mercun dia tu dah habis. Slipper kita tak pernah habis. Dan maksudnya keluarga cikgu menang. Itu pengalaman atau pengalaman yang cikgu buat lah dulu. Okey, bagi cikgu pula pengalaman tu tak ada sangat sebab semua bagi cikgu sama je. Cuma pengalaman yang cikgu ni, okey, cikgu nak nasihatkan jangan sekali kita tertipu. Okey, contohnya masa kita kecil-kecil kan, bila pagi raya kita excited nak pergi ziarah rumah jiran-jiran semua. Okey, mesti kita akan pilih kita akan tuju. Okey, kita nak pergi beraya, yang first kita akan pilih rumah. Okey, rumah ni kaya, kita akan pergi rumah tu lah. Okey, jadi jangan sekali kita tertipu sebab cikgu pernah kena, okey, rumah tu kaya, memang kaya. Tapi dalam sampul buka tahu ada berapa ringgit? Cuba teka. Tak ada. Bukan RM1, 50 sen saja. Oh, 50 sen. Itulah. Tu kata, bila kita fokus lah, ingat, kaya. Budak-budak biasa lah. Mesti nak cari duit banyak lah. Okey. Kita fikir rumah ni kaya, mesti dapat banyak lah. Tapi sekali dapat 50 sen. Jadi bila kita dapat 50 sen kita akan beritahu kawan-kawan lain, okey, kamu jangan pergi rumah tu. Rumah tu bagi 50 sen. Kalau kamu nak banyak, kamu pergi rumah ni. Itulah. Cikgu, tadi kan kita kawasan duit raya kan? Okay, apa perasaan cikgu? Dulu kan cikgu dapat duit raya, sekarang cikgu kena bagi. Apa perasaan cikgu? Okey, perasaan cikgu. Kalau kita dulu masa kita kecil kita dapat duit raya, kita happy lah. Betul. Okey, tapi bila kita dah dewasa ni, kita yang bagi duit raya, kita juga akan happy. Happy sebab apa? Sebab kita gembira tengok kanak-kanak itu gembira dapat duit raya.
excitednya itu. Itulah bagi cikgu. Duit raya kalau dulu masa kecil memang happy lah. Okay, kalau dulu zaman cikgu dulu, cikgu Aisyah ingat tak yang duit siling yang RM1 tu, yang warna emas tu. Itu antara duit raya yang kami tak nak sebenarnya. Dia bukan sebab nilai dia sama dengan kertas, tapi bila bawa tu kita jalan tu poket macam ni tu. Berat. So tak nak membebankan sebab tapi bila dah dewasa ni rasa macam koyak juga bila sebut duit raya ni. Sebab cikgu, anak buah cikgu pun ada dalam 25 orang. Ramai. Jadi cikgu kadang-kadang terpaksa juga buat loan tak. Untuk bagi duit raya tak. Tapi kita happy lah, bila dia orang happy tu kita happy lah. Okay, cikgu. Apa momen apa yang cikgu paling nantikan masa kecil dulu? Macam cerita cikgu Fad lah, main mercun tapi tak ada mercun. Momen, cikgu Aisyah? Momen cikgu masa kecil dulu, sebab semua momen tu adalah benda yang indah bagi cikgu. Jadi cikgu tak ada momen yang sangat yang menyentuh jiwa sangat, tak ada bagi cikgu. Tak ada apa. Tapi kalau dulu cikgu Aisyah kalau perasan malam raya tu malam yang memang kita nanti sebab TV. Betul. Sebab dulu kami tak ada telefon. Jadi bila nak sembang tentang cerita-cerita yang best-best, semua akan tengok TV. Dan malam raya lah dia akan tunjuk rancangan yang paling best, yang kami satu keluarga dapat momen yang tengok TV ramai-ramai. Itu yang momen yang paling best lah. Lepas tu pagi tu beraya ramai-ramai jalan kaki sebab tak fikir. Sekarang ni mungkin tentang keselamatan, tapi dulu tak ada fikir. Dulu kita jalan kutip duit raya kan. Okey, baru cikgu ingat. Okey, bagi cikgu momen paling indah malam raya lah. Sebab malam raya tu lah kita akan kumpul, kita akan tukar lansir semua. Okey, tukar panggil sarung kursi Rumah cikgu tak ada sofa macam ni rumah lama dulu kan. Jadi ada mini cushion sarung. Okey. Sebab apa? Cikgu paling suka masa tu. Sebab masa tu lah kita boleh selerakkan rumah. Okey, biasalah kanak-kanak kan suka benda yang bersepah semua. Okey, masa tu lah saya masa kecil dulu saya ambil kursi, usung atur-atur, lepas tu main sorok main baling dekat adik-beradik yang lain. Itulah memang best sangat masa kecil dulu. Okey. Dari tadi korang tanya cikgu lah. Sekarang ni giliran kita pula tanya diri kan. Boleh. Generasi kami budak Gen X kan. Jadi raya ni apa pengalaman korang yang paling best pasal raya ni? Di style. Okay, macam biasa paling best of course duit raya. Lagi satu makanan lah. Makanan rendang kan, kadang-kadang nak tengok kan, bila tengok ada lemah pula, tak ada ketupat. So itulah, itu je lah. Pengalaman saya paling best tahun lepas. Dia lain-lain. Biasa kalau tak malam raya kita pergi balik kampung. Tapi tahun lepas pengalaman dia sangat lain-lain daripada tahun sebelum ni. Tahun lepas kita orang tak balik kampung sebab hari ketiga ada gathering family day dekat Selangor, dekat tempat tu lah. Jadi first day tu kebetulan geng-geng Martin ni dia raya rumah 4-5. Rumah Adi yang kat dekat 7. Saya duduk dekat 12. Saya datang. Lepas tu raya rumah, tiba dah raya. Dia rumah kau belum. Saya kata, kalau mari saya belum. Saya kau mari. Apa nak tanya? Betul. Tak apa dia rumah. Betul. Terus saya pergi rumah. Saya cari rumah dia nak kunci. Rumah dia saya ikut rumah dia. Saya pergi rumah dia. Betul. Rumah yang tak pengalaman paling menarik yang terjah dia. Okey, cikgu lah tanya. Tadi kamu tanya cikgu pasal persiapan baju raya, selondor apa dia. Okey, sekarang cikgu tanya. Okey, sebab zaman cikgu dulu tak adalah couple apa. Okey, untuk persiapan baju raya, adakah kamu pilih warna tema itu tema family ataupun tema dengan couple masing-masing? Jawab. Of course lah family tu. Sebab yang beli baju mak saya tak nak ikut tema alamak. Tapi kalau ada lah, tak ada punya. Jadi kalau ada pun saya akan pilih family lah. Sebab yang keluarga dia tu mak saya dengan jadi family. Okey. Berasap lah. Okey, jadi walaupun zaman kamu ni zaman panggil generasi dah itu, jadi tapi family tu lagi penting lah. Okey, itulah makna raya sebenar. Betul. Raya dengan family. Kita dah sampai penghujung. Tapi kalau dah hujung ni, kita tak sah kalau tak ada ucapan untuk penonton-penonton kita tu. Apa kata cikgu bagi ucapan kat penonton-penonton kita? Ucapan yang pertama, bila sebut tentang raya ni, kita kena hargai orang yang paling kita sayang lah. Okay? Dan kita jangan
orang kata mensia-siakan momen raya tu. Sebab kadang-kadang raya ni kita tak boleh nak ulang lagi. Maksudnya raya tahun ni, contohnya 2025, kita tak boleh nak ulang lagi 2025. Jadi kita kena hargai betul-betul, ingat orang tersayang, lupakan segala pemusuhan. Itulah bagi cikgu. Okey, bagi cikgu pula. Okey, untuk raya kali ni, kalau boleh anak-anak yang berada di perantau itu, kalau boleh yang tak pernah balik tu, baliklah. Jangan fikir soal duit, soal apa. Memanglah kita kalau nak balik jauh apa kan, kos nak balik tu, jadi ada ambil keputusan, okey tak apalah, tak payah baliklah tahun ni, kita balik tahun depan lah. Tak payah fikir semua tu. Kalau boleh baliklah, jumpa family, kumpul sama-sama. Soal kewangan tu nanti kita boleh cari, kita boleh pinjam. Dan kalau boleh untuk adik-beradik yang lain ni, kalau mana ada adik-beradik yang susah, kita saling tolong-menolong lah. Raya bukannya apa tu panggil sebulan sekali, ya setahun sekali. Kita belum tentu lagi tahun depan kita masih ada. Cikgu, terima kasih cikgu sebab sudi join podcast kami pada hari ini. So kepada penonton, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan juga terima kasih kerana menonton kita. Seperti biasa, podcast Serius ada di Spotify. Okay, jangan lupa untuk Like, Komen, subscribe and share. Bye. Selamat Hari Raya. Kami ada raya. Raya besar.